Insulin resistance bukanlah satu fenomena yang buruk. Ia sebenarnya satu tanda amaran. You all faham tak? Kalau insulin resistance ni tidak wujud, apakah jadi? Banyak gula masuk ke dalam sel dan sel-sel mengembang dan membesar dengan jayanya. Dan kita tak tahulah sebesar mana manusia ni akan jadi. Mungkin lebih daripada 200 kg, 300 kg. Mungkin boleh sampai 800 kg. Besar sangat kan? Tapi dengan wujudnya insulin resistance ni, dia menjadi satu gejala yang menghalang gula daripada masuk ke dalam sel dan menghalang pembesaran melampau. Tetapi pada masa inilah insulin mula rosak. Bermakna meskipun dia adalah satu gejala untuk menghalang pembesaran melampau, tetapi dia bukannya gejala yang baik. Sebaliknya, ialah satu gejala yang kita harus terima sebagai amaran. You all faham tak maksud yang saya terangkan ni? Okey, kalau dah faham, jom kita kena cam pula apakah tanda-tanda insulin resistance. Pertama, apabila berat badan melampau dan susah nak turun dengan diet. Itu maknanya insulin resistance telah terjadi. Yang kedua, gula tiba-tiba naik. Ini bermakna insulin resistance dah bertukar menjadi diabetes type 2. Yang ketiga, gula terlampau rendah. Seseorang itu mengalami hypo dan apabila dia makan ataupun minum, mula rasa mengantuk. Ataupun gula naik dengan mendadak. Hypo dan hyper yang naik dan turun tak semena-mena. Ini juga petanda insulin resistance. Ada juga tanda-tanda pada kulit seseorang. Seperti timbulnya skin tag ataupun macam kutip-kutip kulit yang timbul pada leher. Timbulnya tanda-tanda hitam dan gelap pada celah-celah ketiak pada leher dan mungkin dekat kosong-kosong yang berlipat. Ini pun tanda-tanda rintangan insulin telah pun terjadi dan sometimes seseorang mula tak semena-mena mendapat tekanan darah rendah ataupun tekanan darah tinggi. Dia boleh jadi macam-macam insulin resistance ni. Dia juga boleh membuatkan seseorang tu merasa letih, lesu, cepat haus dan gejala-gejala yang tidak sihat, seolah-olah tidak cukup tenaga. Di sinilah pentingnya rawatan seperti yang kami buat ni, iaitu menggunakan enzim peptide, di mana enzim peptide yang mengandungi GIP dan juga GLP. Kedua-duanya ni penting untuk membendung insulin resistance dengan cara membuang segala gula-gula yang melekat pada protein dan menghalang pembentukan bahan asing seperti advanced glycation end products.